Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera rakan-rakan guru. Hari ini saya nak buat satu perkongsian berkaitan dengan rekod pembayaran PIBG dalam kelas masing-masing. Sebenarnya inovasi ini dihasilkan oleh Cikgu Indumati. Tetapi saya tolong untuk rekodkan cara-cara untuk membuat aplikasi tersebut. Okey, caranya sangat mudah. Rakan-rakan guru hanya perlu klik pada link yang saya sediakan di bawah dan kita akan mendapat paparan seperti ini. Selepas klik link di bawah, rakan-rakan guru akan mendapat paparan seperti ini. Status dia adalah view only. Jadi, cara yang paling mudah adalah tekan file, make a copy. Kemudian dia akan tanya nak pergi mana. Copy tu pergi pada my drive. Okey, dia akan paparkan menu yang ada pada drive masing-masing. Okey, saya nak ingatkan untuk buat ini, rakan-rakan guru kena gunakan email personal. Tak boleh guna email MOE sebab dia ada beberapa syarat yang tidak membenarkan kita share link tersebut di grup WhatsApp. Jadi kita kena gunakan email personal. Okey, buat new folder, terus buat PIBG 2026. Okey, create. Okey, letak di situ supaya kita senang nak cari dia. Okay, dia dah keluar, copy off. Rakan-rakan guru boleh pangkal pada rekod pembayaran. Okay, kita boleh pergi pada kita punya drive. Dia dah ada copy off. Kemudian kena tambah lagi satu folder untuk receipt. Okay, selepas itu, atas ni boleh rename nama kelas masing-masing. Copy off buang, tingkatan. Contoh, hari ni saya akan buat untuk 3 Arif. Okay, sebab saya ada senarai nama 3 Arif. Okey, apa yang perlu kita buat ialah letak dulu senarai nama. Contoh macam ni 3 amal. Kita boleh buang 3 amal ni. Gantikan dengan senarai nama kelas kita sendiri. Saya ada senarai nama 3 Arif. Okey, kelas 3 Arif. Okey, dah siap data kita. Okay, dekat sini saya terangkan, dia ada menu untuk masa pembayaran tersebut, nama pelajar, agama, saya letak kerana yuran PIBG untuk agama Islam dan bukan Islam tidak sama, dan adik-beradik ni perlu kerana jika dia adik-adik atau abang, pembayaran dia akan berubah. So, ni pembayaran ni bermaksud bayaran yang kali pertama dia buat berapa dan jika dia buat ansuran, dia akan jumlahkan di sini. Okay, status dia akan keluar selesai dan belum selesai. Okay. Okay, apa yang kita perlu ubah ialah, sekarang ni rakan-rakan guru pergi pada extension. Boleh nampak tak dekat atas ni? Saya zoom sedikit. Okey. Perkataan extension ni, klik pada extension, pergi pada app script. Dia akan keluarkan function. Apa yang kita perlu buat ialah tukar sahaja sheet ID dan folder ID. Okey. Dekat mana nak dapat tu? Kita pergi balik pada kita punya data tadi. Okey. Dekat atas ni, yang bermula dengan 1 berakhir dengan KO, setiap orang berbeza. So, kita control C, pergi pada template tadi, tukar pada sheet ID dia. Kena highlight kan. Kemudian control V. Okay. Yang kedua, dia pergi pada receipt ni, ambil yang lepas daripada tanda palang ni. Control copy, kemudian masuk pada folder ID ini. Okey. Seterusnya, apa yang kita perlu tukar ialah scroll ke bawah sehingga keluar nombor telefon. Nombor telefon ni tukar kepada nombor telefon masing-masing. Dia akan memberi notifikasi untuk pembayaran. Boleh tukar pada nombor telefon masing-masing. Okey. Yang pertama, tekan save. Kemudian, seterusnya, pergi pada index. Kita perlu tukar nama kelas kita.
daripada 3 amal tadi, kita perlu tukar kepada nama 3 adil. Okey, dekat sini dia tulis 3 amal. Rakan-rakan guru tukar 3 arif. Ataupun kelas masing-masing. Nama kelas masing-masing. Okey. Tekan save. Dah siap. Okey, jom kita cuba. Apa yang kita perlu buat ialah tekan deploy, new deployment. Yang ni kita boleh letak 1 dahulu. Tak kisah sebenarnya ni description ni apa. Saya letak 1. Okey, tekan authorize access. Okey, dekat sini dia ada verification, tekan advance. Kemudian go to yuran PIBG. Select all, continue. Okey. Selepas dapat sahaja ni new deployment, rakan-rakan guru cuba dahulu, tekan pada URL yang disediakan. Dia akan bawa kepada menu seperti ini. Okey, kita cuba seorang nama pelajar. Pilih agama bukan Islam, adik-beradik ada tiada. Jumlah, contoh dia bayar 100 dan dia perlu pilih gambar receipt. Saya pilih satu gambar. Okey, dia akan hantar makluman. Kemudian dia akan terus pada link WhatsApp. Dia akan hantar makluman seperti ini pada WhatsApp guru tingkatan masing-masing. So, guru tingkatan boleh tengok receipt tersebut dan klik pada drive yang disediakan. Itu sahaja. Okey. Okey, paparan untuk receipt tersebut ada dalam ni. Kita boleh tengok rekod pembayaran. Tadi saya dah cuba Adam Adli. Kemudian saya cuba Chan Kaizi. Okey, dia ada 100 dan belum selesai. Okey, untuk yuran PIBG, kita belum tahu lagi dia punya nilai berapa. Jadi jika berlaku perubahan, rakan-rakan guru boleh tukar pada jumlah di sini. Okey, di sini saya set 200, 180. Rakan-rakan guru boleh tukar kepada jumlah yang sebenar selepas kita mesyuarat PIBG. Okey, boleh tukar secara manual di sini. Yang ni saya set dulu 200 dan 180. Okey, itu sahaja. Untuk hebahan, boleh gunakan link ini, copy dan hantar kepada WhatsApp kelas masing-masing. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.